saya nampak PRN ni kerajaan lawan kerajaan di sana. PH dengan BN dua-dua kerajaan di peringkat negeri dan juga di peringkat persekutuan. Dan mereka akan guna keputusan PRN ini untuk mereka kira semula supaya lepas PRN ni baru kita nampak dia akan buat keputusan BN, Barisan Nasional Particularly UMNO lah, sama ada dia nak pergi Solo ataupun pergi dengan PH, saya nampak. Dan kalau tanya saya, jangkaan saya lah, saya nampak satu cabaran tau untuk Barisan Nasional untuk kekalkan 40 kursi tu. Mereka boleh cubalah. Dulu masa PRN yang lepas yang saya sama-sama pergi berkempen masa itu, masa itu PH tak kuat, masa itu Anwar Ibrahim belum lagi jadi kerajaan, DAP pun tak kuat di Johor pada ketika itu, dia adalah kursi dia. Tapi kali ini saya ingat kalau Barisan Nasional underestimate PH di situ, maka jikalau keputusan itu adalah tidak merangsangkan untuk Barisan Nasional, maka itu akan menyebabkan mereka kira semula nanti macam mana nak pergi PRU lah. Anwar Ibrahim pun sama. Kita di Perikatan Nasional dan di Perpakan, kita tengok kita third force di Johor. Saya tengok PAS pun ada peluang untuk menang beberapa kursi di sana. Untuk Negeri Sembilan pula macam mana Tuan Syam lihat? Negeri Sembilan pun sama. Saya ingat keadaan di Negeri Sembilan untuk Barisan Nasional dengan PH orang kata sama je dengan Johor atau lagi teruk lah, saya ingat, pasal dia bergaduh sama dia tu. Dan Perikatan Nasional kita letak calon, tengok macam mana, kita tak tahu sebab sana sekarang ni banyak penganalisa pun saya tengok tak boleh lagi bagi analisa yang konkret tau macam mana keputusan itu akan pergi. Saya rasa dia akan pergi lebih kurang macam Sabah, ataupun ada keputusan yang tidak dijangka akan dapat dekat Johor dan dekat Negeri Sembilan. Dan ini akan mempengaruhi keputusan Barisan Nasional dengan PH untuk PRU, dan juga akan mempengaruhi sama ada Anwar akan berubah parlimen awal atau tidak. Kalau dia tak dapat, jika keputusan tidak menyelebihi Anwar, dia akan push sampai ke maksimum hujung tahun depan atau awal tahun 2028 baru buat PRU, sebab dia takut